ingat, rezeki yang kita bagi itu kita punya. Yang kita bagi kita punya. Kita bagi RM10, itu kita punya. Esok mati tuan-tuan, yang itulah yang akan tolong kita. Tuan-tuan bayar elektrik ni. Ni lampu bercahaya. InsyaAllah tuan-tuan dalam kubur kita bercahaya. Kuasa masjid, ingat ustaz-ustaz, kita buat program, kita buat penceramah, bukan kita ni ahli syurga. Tapi kita nak tarik orang lain semua nak masuk syurga sama dengan kita. Itu matlamat kita. Ni ada di kalangan kita, jawatan kuasa masjid, ni kita semua syurga dah. Tu yang tak mai tu neraka semua, neraka. Tak bang! Jangan silap konsep ini. Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia rahmat. Tujuan dia apa? Kita nak masuk syurga, kita nak tarik orang lain semua nak masuk syurga. Itu matlamat kita bang. Jangan kita datang, aku datang masjid selalu aku syurga dah. Dah, kita nak tarik orang lain macam mana mereka nak masuk syurga. Tu yang kita buat ceramah. Tu yang kita buat kuliah. Tu yang kita buat khutbah 15 minit. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita nak masuk syurga Allah. Tuan-tuan layak atau tidak? Sebenarnya dia bagi tahu tu, dia nak tanya diri dia, aku ni layak atau tidak? Sebab tu kita buat ceramah, buat kuliah, kutip derma. Tujuan untuk apa? Kita nak tarik orang masuk syurga. Kita buat makan, kita jamu macam-macam. Tujuan nak tarik masuk syurga. Sebab tu tuan-tuan yang dicari, nak masuk syurga senang. Bagi sedekah, cover semua.